Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab korban di dalam buku ini ada 15 adab-adab korban. Saya sebut yang penting antaranya ialah pertama, makruh bagi orang yang hendak berkorban menghilangkan suatu daripada rambutnya dan janggutnya dan kukunya, dan sekalian bulu badannya daripada misai dan kumis dan bulu ketiak dan bulu ari-ari dan selainnya di dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah hingga dia melakukan korbannya. Maka sunat dia tidak menghilangkan itu kerana sabda Nabi Muhammad SAW, artinya apabila kamu lihat hilal Zulhijjah dan seorang daripada kamu hendak berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya daripada menghilangkan rambut-rambutnya dan kuku-kukunya. Riwayat Muslim. Okey, kemudian yang kedua, sunat menggemukkan haiwan yang akan dikorbankan. Yang ini insya-Allah kami pun buat dalam 2-3 minggu ni. Ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu yang terbaik lah. Menggemukkan haiwan yang hendak dikorbankan. Yang ketiga, lagi sunat jangan yang akan dikorbankan itu patah atau pecah tanduknya. Maksudnya tanduknya tu hilang sebelah, patah sebelah, ataupun rosak, ataupun sengaja dipotong. Okey. Dan lagi sunat bahawa ia tidak menyembelih melainkan selepas sembahyang hari raya. Yang ini paling ramai tanya. Boleh ke sembelih sebelum hari raya? Jadi paling bagus ialah selepas hari raya. Ataupun kalau nak tengok matahari dah terbit dan sempat melakukan solat sunat 2 rakaat. Okey. Dan lagi sunat bagi lelaki yang menyembelih korbannya sendiri. Kalau dia seorang lelaki, seeloknya dia sembelih sendiri. Tapi kalau dia tak mampu, sama ada lemah, sakit atau tiada ilmu, maka boleh mewakilkan orang lain. InsyaAllah itu antara 5 daripada 15 adab-adab. Dan saya akan sambung seterusnya di akan datang. Boleh follow TikTok, Facebook dan YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.